Ustaz Hadi, Presiden PAS pula cakap, itu rumah hantu dia cakap. Dia cakap ini bukan rumah bangsa, ini rumah hantu. Dan sekarang ni bila Zaid Hamidi dia cakap membuka rumah besar, Rumah bangsa. rumah bangsa itu, dia nak panggil semua lah, okey? Dia nak jemput semua, dia nak jadi sebagai macam satu rumah bangsa untuk semua orang Islam Melayu masuk. So DAP tak boleh masuk lah. Saya pun tak boleh. You tak tahu lah. No DAP itu adalah, you know. Okay. So bila dia cakap semua nak masuk, tapi Hadi pula, Ustaz Hadi, Presiden PAS pula cakap, itu rumah hantu dia cakap. Dia cakap ini bukan rumah bangsa, ini rumah hantu. So bila dalam PAS ini, bila Supreme Leader lah, macam Ayatollah, macam lah, dia Supreme Leader untuk PAS cakap rumah hantu, habislah. Semua orang PAS takkan masuk. Orang PAS ni disiplin sikit, bukan macam PKR ke UMNO ke keluar masuk parti. Orang PAS ni dia disiplin sikit lah, you know. So saya ingat memang Zaid Hamidi dia ada pandangan bahawa UMNO boleh jadi parti yang paling besar lah. Parti Melayu yang paling besar. Okey. Dan kalau dia jadi parti Melayu yang paling besar, satu adalah kita nampak PKR sekarang semakin lemah. Amanah dah cakap dah lemah, beberapa kerusi last election pun dah hilang banyak kerusi. So ini boleh menyebabkan bukan berseorangan lah, sebagai satu lagi gabungan selepas pilihan raya, Zaid Hamidi kemungkinan boleh jadi Perdana Menteri.